Burger apa bang? Lukman, salah. Nak kena horn dulu. Happy birthday to you. Yeay. Pinjam pizza. Aku pinjam. Okey, adik dah boleh keluar. Angka pula. Sejuk siap. Aku sejuk. Laju. Mereka cantik guys. Amboi, tak dandan. Sabar. Ramai yang tanya Nazrul, kenapa Nazrul tak post konten? Kenapa Nazrul tak buat konten kan? So, ni pintu yang kedua. Ada satu lagi pintu. Berapa? Tak buat. Cantik. Keluar! And ini betul. The Real Achievement 2026. Warna dengan projek-projek yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel I Nazrul Wikidam Ismail. Nazrul yang mana? Nazrul yang manis. Nampak tak? Walaupun dah 2 bulan, alhamdulillah intro tetap smooth kan. Rindulah pula kan. Ramai yang tanya Nazrul, kenapa Nazrul tak post konten? Kenapa Nazrul tak buat konten kan? Dah tak duduk dalam AI team ke, dah keluar AI team ke, apa segala benda tu Nazrul nak bagi tahu. Selagi mana video tak keluar ataupun tak ada official yang cakap Nazrul keluar, selagi itulah Nazrul ada dalam AI team. Cumanya Nazrul tak post konten 2 bulan. First, Nazrul fokus pada bisnes. Bulan Ramadan kan, bulan puasa Nazrul memang tak buat konten. Nazrul fokus pada bisnes. Dan habis ya Ramadan apa semua, kita pergi Pulau Raya. And Nazrul ada something yang Nazrul buat. So something ni Nazrul nak share dengan hampa. Dan Nazrul nak hampa pun bangga dengan Nazrul kan. Sama-sama lah, sebab tanpa hampa pun siapalah saya. And sampailah ke tahap ni. Dan apa yang Nazrul buat adalah Nazrul first kali Nazrul nak ucapkan terima kasih dekat hampa. Aduh, dia jadi sedih, jadi nak menangis pula kan. Sejujurnya saya bagi tahu, saya tak pernah pun terfikir untuk sampai ke tahap ni, nak buat benda ni, nak ambil benda ni kan. Saya tak pernah terfikir langsung pun, tapi alhamdulillah saya just buat and hampa support saya. Walaupun kita tahu dalam AI team mostly semua partner dan saya seorang je yang antara yang solo, and alhamdulillah orang nampak apa semua kan. Saya cakap terus terang saya tak hebat pun, tapi support dan juga hampa semualah yang hebat, yang tolak saya ke depan and sampai saya ke tahap ni. Mungkin benda ni bagi orang lain kecil, tapi saya sangat-sangat hargai dan saya rasa sangat-sangat besar. Dan saya nak share dengan hampa, saya dah ambil satu studio, and studio ni kita akan buat macam-macam. InsyaAllah kalau ada rezeki yang lebih besar, kita akan ambil team, kita akan buat team bersemua kan. So hampa just doakan Nazrul supaya benda ni berjalan dengan lancar. And Nazrul nak share, and ini adalah new achievement untuk 2026. Kalau sebelum ni Nazrul tipu kan dengan ni Nazrul cakap ni achievement Nazrul. And ini betul, The Real Achievement 2026. Nazrul nak tunjuk dekat hampa. Dan jomlah guys, kita tengok macam mana. Ingat, ini semua atas support hampa. Yang mana support saya daripada segi bisnes, yang mana support saya daripada YouTube, tengok video saya apa semua kan. So jom guys, kita pergi office. Wow, office tau. Kita pergi office ataupun studio Nazrul. Kita tengok reaction I-Team juga macam mana. Dan kita tengok talent Nazrul. Alhamdulillah guys. So jom, let's go. So ni pintu yang kedua. Ada satu lagi pintu. And daripada bawah sampailah ke dalam studio ataupun dalam office, semua kita dah letak kapet kan. Dah memang ngam. Jadi kalau orang nak main, dia lebih selesa gitu. So cakap banyak tak mau, jom kita tengok dalam dia macam mana. And thank you so much. Ini hasil hampa support saya daripada dulu sampailah sekarang kan. Dan saya tak pernah terfikir pun untuk
ada studio, ada office macam ni kan. So jom kita masuk. Let's go kan. Jom kita masuk. Let's go kan. Jemput. Selamat datang ke office Nazrul. Cik. Kamu ngapain mau report? Tunjukkan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. Pasti goreng sama bareng jalan aman. Kau tolong Dia ada dua bahagian. Satu bahagian dekat luar and then satu lagi bahagian kat seberang sana. Uish, macam jauh sangat kan? Sebelah sana. Dia dah ada partition. So mostly kat sana adalah studio ataupun tempat podcast. Jomlah kita masuk tengok. Let's go. So kalau boleh tengok kat sini, dia memang betul-betul studio. Mostly dekat sini adalah bahagian media. Ada tempat podcast kan. So kita nak buat podcast kat sini pun boleh. So jom kita try. Nampak? Okay, so kita dah try podcast kat sini kan. So kalau apa ni kita dah buat podcast seram pun kita akan buat kat sini. Hampa nak suggest podcast apa yang Nazrul buat, nak jemput siapa, just bagi tahu. Boleh je bagi idea dekat Nazrul. Kita jemput Zizan lah. Kita cuba tanya Zizan kan. Okey, warna dengan projek-projek yang akan datang ke? Warna senyap gitu lah. Tak mau cakap pula, tak mau cakap. Tak mau cakap pula, tak mau cakap. Kalau apa ada suggestion untuk podcast apa yang kita nak borak kan dengan guest-guest kita dekat sini lah. And then dekat bahagian sana pula Nazrul akan ada buat photoshoot, studio photoshoot juga dekat sini. Kat bahagian ni kita akan letak backdrop. Hampa pun boleh lamai untuk datang photoshoot dekat studio Nazrul. Sambil-sambil kita berjumpa. Asyik. Kita akan ada letak backdrop macam-macam colour. And hampa yang nak photoshoot produk ke apa ke boleh je mai. Kenapa Nazrul buat dekat sini? Sebab iyalah Nazrul kan keluarkan banyak produk juga kan. And perlukan photoshoot. Jadi Nazrul pun alang-alang Nazrul buatlah photoshoot ataupun tempat photoshoot sendiri. Dekat bahagian dalam ni mungkin Nazrul bercadang untuk buat tempat fitting room. Biasalah kita dah buat kat sana bahagian photoshoot. Kat sini pula macam hampa nak bersiap. Lagi-lagi yang perempuan tu nak butuh tudung. So dekat sini lah terus boleh pergi photoshoot. Okay. And dekat sini juga kalau hampa tengok kan dalam studio ni lah, mostly Nazrul panggil media spot ni, kita boleh bercakap dengan tim. Asyik tim. Kita duduk dulu kan. Berapa konten hari ni? 5 je. Tak apa. Tak apa, teruskan. Berapa? Tak buat. Cantik. Keluar. Aku yang senyap lah. Lebih
Macam tu lah. Okay, kita dah settle bahagian ni. Kita nak pergi ke bahagian management macam tu. So dia dekat belah sini ya. Ni bahagian management. Kita akan letak meja meeting, kita akan letak meja-meja staff, and mungkin dekat sini Nazrul akan letak satu backdrop ataupun satu setup untuk live host. Jadi live host akan duduk sini sebab dalam studio ni kita akan ada tempat live host, podcast dan segala benda. Live host pun bukan satu spot dia akan ada macam-macam spot. Tapi main dia adalah dekat sini. Dan akan ada meja editing, dan untuk kita punya produk semua stok-stok yang ada kita akan letak di bahagian sini, geng. Nampak? Sini ni dah ada partition juga and cantik semua. So mungkin kita akan set up penuh dengan stok keliling lah, segala benda, baju macam Nazrul pakai ni. So siapa-siapa dapatkan boleh stay tune, and macam-macam lagi kita keluarkan kita punya merchandise. Dan untuk bahagian pantry pun ada juga. Ni semua tak set up lagi. Ni Nazrul baru betul-betul ambil kunci semua. Nanti kita akan set up balik lah. Sini akan ada tempat pantry kan. Dan akan ada peti ais. Jadi Nazrul akan penuhkan peti ais office Nazrul sendiri. Ada toilet. Inilah dia serba sedikit ya. And then kita akan buat satu ruangan solat kan. Nanti kita beli penghadang kan. Dekat sini pun nanti live host akan duduk juga. Bila dah dikelilingi dengan kita punya stok semua ni, lepas tu kita akan letak meja ke apa. Sini mostly live host akan lifetime nak packing. Nak packing baju-baju ataupun barang-barang yang beli. Contohnya, order masuk. Okey, jap kita ambil. Okey, packing. Terus post macam tu. Okey. Nanti apa kita tengoklah Nazrul set up betul-betul kan. Kita akan set up satu persatu, dan Nazrul akan buat video and fully tour house tour. Dah tak panggil house dah, office tour. Wow. Dan hari ni juga ada AI team yang datang. So, tadi mereka dah call Nazrul, cakap dah on the way apa semua. So, kita tunggulah. Kita tengok CCTV, Mereka dah sampai ke belum? Okay, tengok. Sudah. Siapa ni? Talent baru kita ke ni? Talent baru, aduh. Siapalah saya kan nak ambil talent apa semua kan. Saya pun tak ada lah sehebat mana kan. Tapi itulah kan, tengoklah macam mana kan. Hampa just doakan saya supaya saya boleh lebih terus berkembang kan. Dan sejujurnya saya tak pernah expect pun untuk saya ambil office macam ni ataupun studio macam ni. Sebab kalau dulu kita tengok, saya daripada rumah 4 sekawan, kemudian saya keluar, saya duduk sendiri untuk saya buat bisnes. Dan Alhamdulillah ramai juga yang support kan. Dan saya ambil rumah tu juga, saya boleh buat macam-macam. Saya buat kolam, saya buat rumah hantu. And kali ni kita pergi ke next step lagi. Kita ambil satu office ataupun studio, and hampa tengoklah, manalah tahu kita buat rumah hantu 2.0. Kalau hampa nak, hampa boleh komen dekat bawah hampa nak ke tak nak kan. Ini kita jemput viewer dan juga AI team yang tak pernah join lagi rumah hantu Nazrul. On tak on, geng? Boleh komen sekarang. And kita tunggulah AI team sampai. Sejom, let's go. So guys, office ni Nazrul ambil mostly inilah barang-barang yang memang dah ada. Cuma Nazrul masuk and then Nazrul just tambah and then set up macam mana yang Nazrul nak. Macam apa tengok tempat podcast, macam apa tengok kursi meja, and then apa yang ada kat ni memang Nazrul masuk memang dah ada barang. Cumanya kita akan ada proses cleaning, kita akan buat set up balik apa semua. So tak ada lah 100% kita set up semua kan. At least barang pun dah ada kan. Tak payah dah nak set up tempat podcast baru dah. Cuma kita just perbetulkan je. Kita just tambah poster, kita just tambah apa-apa lagi lah nak bagi dia menarik kan. Nanti akan ada konten macam Nazrul bagi tahu, akan ada konten cleaning. Kita akan punggah semua barang daripada rumah tu kan. Sebab yalah, saya punya rumah ada satu bilik tu memang bilik bisnes. Di situ lah saya simpan semua stok. Kita akan ambil, bawa emas, so kita set up dan kita akan mulakan. And Nazrul harap hampa boleh doakan Nazrul supaya berjaya dengan apa yang Nazrul buat ni. Boleh support Nazrul. InsyaAllah Nazrul punya target lepas ni kan, satu je untuk dalam bisnes. Apa yang Nazrul keluarkan, Nazrul nak hampa boleh beli dengan harga mampu milik tapi kualiti yang luar biasa. Itu saya punya jaminan. And Nazrul ada satu cadangan. Cuba hampa komen ataupun planning untuk Nazrul dan Nazrul akan ikut hampa punya planning tu. Contoh, kat ruangan ni Nazrul nak buat apa? Kalaulah Nazrul ikut dan follow yang hampa buat, hampa yang bertuah akan menang merchandise Nazrul. Produk berdawat. Contoh dekat sini kita nak buat tempat meeting. Duk meeting kawan-kawan kan. Macam mana? Okey, ini. Tak apa, tak buat konten. Aku yang siap lah.
rindu pula kan. So dekat sini kan, apa yang Nazul perlu tambah lagi, macam mana Nazul nak set up kan, hampa boleh komen kat bawah. At least kita boleh follow ataupun ikut cara planning hampa. Dan sedikit sebanyak, office Nazul ni adalah air tangan hampa sendiri juga. Idea hampa, okay? A few moments later. Okay guys, so sekarang ni Nazul dah dapat call. Katanya mereka dah sampai. Nazul dah suruh naik. And then jom kita pergi ambil mereka. Semua kat kalut ni, semua kat kalut. Ambo tak dandan, tak dandan. Sabar, sabar! Sabar! Sabar boleh, sabar. Dah. Assalamualaikum.